Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna ilma ya rabbal alamin. Tajuk pada malam ini iaitu hadis al-matruk. Hadis al-matruk ini adalah bahagian hadis yang kedua, yang bahagian hadis marduk yang kedua, yang mana puncanya itu kecaman ataupun pertikaian terhadap sifat keadilan pada perawi itu. Kata dia, jika sebab kecaman pada perawi itu ialah tuduhan berdusta, maka hadisnya itu dinamakan hadis matruk. Definisinya dari segi istilah, dari segi bahasa, ialah kata nama objek ataupun isim maf'ul daripada at-tark, iaitu meninggalkan. Orang Arab menamakan telur yang telah menetas dan keluar anak burung darinya sebagai at-tarikah. Itu yang ditinggalkan kerana tidak mempunyai faedah. Mana apa, sarai telur tu, telur tu ya apa, keluar anak dah daripada dia tu, itu dipanggil tarikah. Tapi kalau tarikah tak ada ia tu, itu peninggalan si mati. Kalau tak ada ia tu, tarikah peninggalan si mati, harta pusaka lah. Dari segi istilah pula, hadis yang sanadnya terdapat perawi yang dituduh berdusta, itu al-hadis alladhi fihi rawin muttaham bil kadhib. Jadi kalau sebelum ni hadis maudhu', mana perawi itu adalah perawi yang berdusta, perawi yang memang dihukum oleh ulama sebagai pendusta besar, maka hadisnya itu adalah hadis maudhu'. Tetapi kalau tidak dapat dipastikan lagi dia berdusta, yakni dalam hadis Nabi SAW, maka perawi itu dipanggil perawi yang tertuduh berdusta, dan hadisnya itu dikatakan sebagai matruk. Sebab dituduh berdusta, perawi dituduh berdusta dengan salah satu daripada sebab berikut. Yang pertama, hadis itu hanya diriwayatkan melaluinya sahaja dan bercanggah dengan kaedah-kaedah umum. Yang berlaku tafarud pada perawi itu, mana dia seorang yang meriwayatkan hadis tersebut. Adalah keadaan ramai anak-anak murid seorang syekh itu, tiba-tiba dia seorang sahaja yang meriwayatkan hadis ni. Lepas tu apa yang dia riwayatkan tu bercanggah pula dengan kaedah-kaedah umum. Kaedah umum ni mana kaedah syariat yang bersifat kulli. Nombor nota bawah tu, kaedah-kaedah yang dirumuskan oleh para ulama dari himpunan nas-nas atau dalil-dalil yang sahih, seperti kaedah pada asalnya seseorang itu bebas dari memikul tanggungjawab. Ini kaedah penting lah. Dipanggil al-aslu bara'atu zimmah. Al-aslu bara'atu zimmah. Mana asalnya orang itu dia tidak menanggung apa-apa kewajipan. Ini kaedah ni kalau dalam, ia salah satu daripada cabang ilmu fiqh juga, iaitu qawaid fiqhiyah. Kalau kita ngaji, dia ada satu ilmu lagi, qawaid al-fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh.
Jadi kaedah-kaedah fiqh ni diambil daripada nas-nas ataupun dari sahih. Macam di sini al-aslu bara'atu zimmah. Mana dia tidak menanggung apa-apa tanggungjawab. Macam kita kata subuh tak masuk lagi, apakah wajib kita semaya subuh? Tidak. Masuk waktu subuh barulah wajib kita semaya subuh. Mana selagi pada tu tak payah kita nak semaya lagi lah. Sebab apa? Sebab kita tidak menanggung tanggungjawab tersebut. Tetapi kalau kata sudah masuk waktu, selama mana kita tidak semaya subuh tadi, selama itulah kita menanggung tanggungjawab. Jadi orang kata lepas lah. Mana kita kata jalan masuk waktu kita pun semaya, sudah kita lepas lah. Mana lepas tu lepas tanggungjawab. Mana tidak dikira berdosa, tidak ada lagi tuntutan atas diri kita. Itu panggil al-aslu bara'atu zimmah. Macam juga kita nak kata dia ada hutang dengan kita. Biar tentu dulu. Dia menanggung hutang kita tu, dia ada ambil piti kita. Kalau dia tidak ada apa-apa ambil duit daripada kita, dia tidak menanggung apa-apa atas kita. Itu panggil al-aslu bara'atu zimmah, tidak menanggung tanggungjawab apa-apa. Mana kalau orang tu nak kata dia ada hutang dengan kita, dia kena ada bukti lah, saksi ke dah, surat ke apa. Jadi itu panggil percanggahan dengan kaedah-kaedah umum. Sebab dia berdusta yang kedua, perawi itu diketahui berdusta dalam percakapan biasa. Dalam percakapan dia dengan orang lain, ada memang berdusta. Tetapi tidak jelas dia berdusta dalam hadis. Walau bagaimanapun belum lagi terbukti dia ada berdusta dalam hadis Nabi. Cuma kita kena beringat lah. Walaupun tidak terbukti lagi dia berdusta dalam hadis Nabi, tidak mustahil. Orang yang biasa berdusta ni, dia akan melarat juga berdusta dalam hadis Nabi. Contohnya hadis Amr bin Syamir al-Ju'fi al-Kufi al-Syi'i an Jabir an Abi Tufail an Ali wa Ammar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr wa yukabbiru yawm Arafah min salati al-ghadah wa yaqta'u salat al-'asr akhir ayyam at-tashrik. Hadis Ammar bin Syamir al-Ju'fi al-Syi'i daripada Jabir, daripada Abu Tufail, daripada Ali dan Ammar. Kata mereka berdua, Rasulullah SAW membaca kunut di dalam sembahyang subuh, bertakbir pada hari Arafah, pada sembahyang subuh. Betul, tidak zuhur tu. Pada sembahyang subuh, dan berhenti dari bertakbir pada sembahyang asar pada hari tasyrik yang terakhir. Hari tasyrik itu hari baru ni lah, hari 11, 12, 13. Kalau hari baru ni Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Hari tasyrik. Hari tasyrik sebab panggil hari tasyrik ni, mana hari orang jemur daging. Hari jemur daging. Mana daripada Syab tu makna sinar matahari. Jadi orang dulu dia rebel tu, dia rebel 1/3 dia wakil, lepas tu 1/3 dia bagi sedekah, 1/3 tu dia boleh simpan. Walaupun ada dalam hadis Nabi larang daripada menyimpan daging korban tu, tapi ada lepas pada tu Nabi membenarkan. Jadi cara orang dulu simpan daging, awet daging, dia jemur. Dia jemur, ada cara dia tu. Jadi dipanggil hari-hari tasyrik itu hari orang jemur daging tu, mana tak suri punah. An-Nasa'i, Ad-Daruqutni dan ulama lain berkata tentang Amr bin Syamir ini, dia seorang matrukul hadis. Tapi kalau dia sebenarnya Amr bin Syamir ni mengikut dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil,
dia ni terbukti sebagai pendusta besar. Mana sebenarnya di sini contoh ni tidak apa sesuai ni untuk diletakkan sebagai contoh hadis matruk. Sebab apa? Sebab Ammar bin Syamir ni mengikut Jawzajani, dia kata Zair kadzab, sesat dan pendusta besar. Ibnu Hibban kata Rafidhi yashtumus sahabah wa yarwi al-mawdu'at an thiqat. Mana dia ni Rafidah, Syiah Rafidah. Syiah Rafidah tu apa? Yashtumus sahabah, dia mencaci sahabat. Dalam istilah ulama jarh wa ta'dil ni, kata Syi'i belum tentu lagi dia Syi'i mengikut istilah kemudian ni. Mana dia tu ada menyokong Sayyidina Ali. Tapi kalau bila kata Rafidah, mana dia tolak Abu Bakar, mana dia tidak terima Abu Bakar, tidak terima Sayyidina Umar. Lepas tu tambah pula dia mencaci sahabat-sahabat yang lain. Apa sekali atas ni sebut Syi'i, tak, lepas tu ada sebut Rafidhi. Itu dia taqiyah lah. Masa ulama kata dia Syiah tu, mana dia nampak cenderung kepada banyak melebihkan Sayyidina Ali, tetapi itu belum tentu lagi dia menolak Abu Bakar. Kerana orang panggil Mufaddilah. Mufaddilah, Syiah Mufaddilah ni, dia terima molek Abu Bakar, Umar. Cuma dia kata lebih Ali daripada Uthman. Itu panggil Syiah Mufaddilah. Tetapi kalau dia kata Ali ni mengatasi sahabat-sahabat yang lain termasuk Abu Bakar dan Umar, itu panggil Rafidah, Rafidhi. Kalau dia siapa mengkafirkan sahabat, dia panggil Ghulat, melampau. Jadi hadis ni tidak berapa sesuai untuk dikatakan sebagai hadis matruk. Sebab Ibnu Hibban kata dia meriwayatkan hadis-hadis maudhu' daripada orang siqah. Mana dia buat mari ada hadis yang direka, ikut dah siapa dia reka, kemudian dia letak atas perawi-perawi siqah. Mana ulama ni dapat kesan. Mana anak-anak murid dia, anak murid seorang syekh yang siqah tadi, dia cek lah mana kita tak ada riwayat ada ni. Tak, pokok kita tiba-tiba dia ada. Jadi dia buat mari hadis-hadis yang tidak sahih, letak atas kata ni riwayat daripada syekh yang thiqah. Itu satu bentuk pemalsuan hadis juga. Dikira hadis maudhu' juga. Jadi orang dapat ni perawi thiqah. Jadi tu kata hadis sahih. Tidak. Kedudukannya kita telah mengetahui bahawa hadis dhaif yang paling jelek ialah maudhu', kemudian matruk, kemudian munkar, kemudian mu'allal, kemudian mudraj, kemudian makhluk dan muqtarib. Begini tertib kedudukannya yang dikemukakan oleh Hafiz Ibnu Hajar. Mana dia kira tu dari segi dalam muka surat apa tu, surat mana dah dosa dulu. Hmm? 75. Berdusta dituduh berdusta. Berdusta dituduh berdusta. Mana berdusta tu berkata pada berdusta atas nama Nabi, dituduh berdusta. Mana dia terbukti berdusta dalam percakapan biasa, walaupun tidak terbukti dalam meriwayatkan hadis Nabi. Jadi tertib dhaif, kemudian paling dhaif.
ataupun paling dhaif, sangat dhaif, kemudian hak rendah sikit itu bergantung kepada sebab mengikut dalam muka surat 75-76 tu. Kemudian satu lagi, perlu juga kita ketahui bahawa pembahagian ataupun adanya hadis matruk ini tidak terdapat di dalam kitab Ibnu Salah, ataupun dalam kitab-kitab ulama yang sebelum ni. Cuma ada disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar. Hafiz Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar dia sebut lepas pada hadis maudhu', hadis matruk. Pada satu pembahagian yang dibuat oleh Hafiz Ibnu Hajar. Orang tak ada. Maknanya perbahasan hadis matruk ni ada kemudian lah. Suyuti pun sendiri sebut. Hal ini tak ada dalam Ibnu Salah, tak ada dalam Imam Nawawi. Tapi oleh kerana Hafiz Ibnu Hajar ada sebut, jadi dia pun sebut jugalah. Sebab itulah di sini dari segi nak letak contoh tu tidak payah juga. Hafiz Ibnu Hajar sendiri pun dia tak mari contoh oleh kitab dia tu. Jadi pengarah awak mari ni sebab itulah jadi tidak apa tepat. Hadis ni hadis wahid, sangat lemah. Sangat lemah. Walau bagaimanapun hukum dalam hadis ni ada. Maknanya takbir pada hari raya tu dia bermula daripada subuh hari Arafah. Boleh dia takbir. Bukan kata malam raya tu tak. Itu kepada orang dia tak buat haji lah. Tapi orang buat haji, dia takbir tu kemudian. Sebab afdal bagi dia talbiyah, tidak takbir. Jadi hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Hakim dalam Mustadrak dia. Hakim kata sanad hadis ni tak ada perawi yang dipertikai, dia kata dia. Hadza hadis sahihul isnad wala a'lamu fi ruwatihi mansuban ila al-jahl. Hakim kata hadis ni sahih sanad dia. Saya tidak mengetahui dalam riwayat, dalam perawi-perawi ini ada yang dinisbahkan kepada jahl, ada perawi yang dipertikai. Tetapi Az-Zahabi kata tidak. Dalam talkhis dia kata mana sanad dia wahid, lemah. Sangat lemah. Sebab apa? Sebab Amr bin Syamil ni seperti yang kita sebut tadi, pendapat Jauzajani dengan Ibn Hibban. Lepas tu Jabir tu, Jabir mana? Jabir Al-Ju'fi, Al-Kufi. Itu memang masyhur. Jabir Al-Ju'fi ni seorang Syiah. Walau bagaimanapun berkenaan dengan bila bermula takbir sampai bila tu, itu ada sabit melalui asal-asal sahabat yang lain, seperti yang terdapat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Itu yang pertama. Yang kedua, matruk di sini disebutkan kepada sifat hadis. Sifat hadis. Jangan pula kita keliru. Matruk, satu lagi matruk, satu lagi matruk tu matruk sifat perawi. Dia tidak serupa. Matruk sebagai sifat hadis, dia sebagai sifat perawi, dia tak serupa. Yang dikatakan matrukul hadis ni, mana perawi itu sangat banyak melakukan kesilapan. Mana ulama Jalla wa Ta'ala dia tengok dalam riwayat-riwayat dia tu banyak salah. Kasura ghalatuhu wa zahara fahusya ghalatu wa kathurat ghaflah. Banyak kelalaian, banyak tersalah. Jadi sehingga orang panggil hadis dia tu sebagai matrukul hadis. Mana hadis dia tu ditinggalkan, orang tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab banyak salah dalam periwayatan hadis dia. Jadi bila terbukti banyak kesalahan dalam hadis-hadis dia, maka setiap daripada hadis dia tu ditolak. Walaupun
dia tidak salah dalam hadis tu, tapi oleh kerana umumnya hadis dia lagu tu, maka hadis dia tu kena ditinggalkan. Jadi sebab tu dipanggil matrukul hadis. Cuma kita kena faham juga, tidak semestinya hadis tu tak boleh kita ambil bila mana perawi dia tu matrukul hadis. Mana untuk kita tinggalkan satu hadis ni, tidak semestinya perawi itu matrukul hadis baru kita tinggal hadis dia, tidak. Sebab kadang-kadang ada hadis yang perawi dia tersalah walaupun dia siqah, maka kita kena tinggal walaupun dia tidak matrukul hadis. Walaupun dia tu tidak dipanggil sebagai matrukul hadis, banyak melakukan kesalahan, tetapi kalau kata terbukti dah salah dalam hadis dia, dah, walaupun dia siqah, jadi hadis tu kena tinggal. Tapi tidak pula dipanggil hadis itu hadis matruk. Itu istilah lah. Kemudian hadis mungkar. Kata dia lagi, jika sebab kecaman pada perawi itu ialah kesilapan yang jelek atau sering lalai, maka hadisnya itu dinamakan hadis mungkar. Definisinya dari segi bahasa ialah kata nama objek daripada al-inkar, iaitu mengingkari, lawan kepada al-iqrar, mengakui. Dari segi istilah pula, ulama memberikan beberapa ta'rif yang paling masyhur. Antaranya ialah yang pertama, hadis yang terdapat di dalam sanadnya perawi jilid kesilapannya. Banyak benar salah, banyak percanggahan dengan orang, atau sering lalai, atau jelas kefasikan. Mana fasik dia, mana syarat adalah tu kurang. Hak tadi silap tu makna tak cukup syarat dari segi dhabit, ketepatan riwayat. Lepas tu zahara fisku, jelas kefasikan itu kurang dari segi adalah. Maka hadisnya itu dikira sebagai hadis mungkar. Tarikh ini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar, dan beliau menisbahkan kepada orang lain. Al-Baiquni di dalam nazamnya menggunakan takrif ini. Dia sebut takrif ini, wal munkarul fardu bihi rawin ghada. Wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Dan mungkar itu perawi yang berseorangan yang ta'dilnya itu tidak menerima tafarrud. Jadi kata dia, dan mungkar itu perawi yang berseorangan yang ta'dilnya itu tidak menerima tafarrud. Ta'dil itu maknanya orang puji dia, orang memberi kredit pada dia, kata dia siqah, adil ke saduq. Nombor 141 tu, yakni perawi itu apabila dia berseorangan dengan periwayatannya, maknanya dia seorang meriwayatkan hadis tu, orang yang tak ada riwayat, dan dia telah ditakdirkan secara ringan, mana orang kata dia saduq sahaja, siqah sahaja, makbul, bukan kata imamun ataupun siqatun, sabab siqatun a'dalun nas, mana tahap ta'dil yang ringan. Jadi peringkat ta'dil di mana kita memberi kredit pada perawi ni, dia ada hak kemuncak, hak pertengahan, lepas tu hak rendah. Itu nanti dalam bab jarh wa ta'dil, nanti muka surat bab yang kedua 129. Namun tafarud ini tidak diterima daripadanya. Mana dalam keadaan dia seorang ni, mana ulama tak boleh terima, dan tidak ada perawi lain yang menjadi mutabik kepadanya. Hak itu sama meriwayatkan daripada dia, itu tak ada. Mana dia seorang lah, maknanya dia ambil daripada seorang syekh. Dalam keadaan anak-anak murid syekh yang lain itu tak ada riwayat, cuma dia seorang, maka riwayatnya itu dikatakan sebagai mungkar. Itu dalam kitab Jawahir Sulaimaniyah, Syarah Manzur Baiquniyah. Jadi maksud tafarud dia tu tak boleh nak diterima, tak padan.
tak boleh nak tanggung. Mana dia tu bukan ahli dia. Jadi perawi ni, kalau dia orang yang besar, dia kata imam besar, dia sorry apa tak apa riwayat hadis tu. Sebab apa? Sebab dia orang yang diakui. Maknanya ulama-ulama mengakui bahawa dia ni memang orang yang mahir dalam hadis. Banyak berguru, banyak mulazamah, banyak rehlah merantau cari hadis. Lepas tu dia tu memang, kalau kata riwayat dia daripada seorang imam, tak, memang dia tu hak paling teguh sekali, paling dipercayai. Itu maknanya tafarud perawi itu boleh diterima, boleh ditanggung. Mana tak ada masalah dia berseorang yang meriwayatkan satu hadis. Tetapi kalau perawi itu ta'dil itu hanya ta'dil yang ringan, sekadar sebut makbul, tak. Tetapi dia tidak boleh diterima tafarud dia tu. Lagu mana? Kata dia meriwayatkan daripada seorang syekh. Tak. Ulama tahu bahawa dia dengan syekh tersebut bukan apa mahir sangat dengan hadis-hadis guru dia ni. Mana kata kalau kita belajar setahun je dengan seorang guru, ataupun pergi sekali dengan 2-3 kali je, lepas tu mengaku bahawa kita ambil riwayat daripada dia. Tapi hak lama mulazamah, hak berdampingan dia tu tak ada riwayat pula. Jadi dia seorang tu kita tak boleh terima, tak boleh terima dia. Sebab apa? Sebab orang lain hak mahir dengan hadis dia, mahir dengan hadis syekh tu, mahir dengan ilmu dia tu, tak ada riwayat. Mana hak ni berbeza tu dilihat dari segi mujalasah, dia berdampingan dengan guru tu. Kalau lah ni kita boleh tahulah hak ni guru bila. Tak. Saya belajar juga dengan syekh tu kita kata. Tapi orang tanya-tanya, dia pergi sekali dua je. Memanglah menerima ilmu juga. Tapi hak ni berpuluh-puluh tahun mendampingi guru tu. Mana dia tahu ni hadis guru dia tahu hadis guru dia lagu ni sifat dia. Jadi tafarud dia tu tak boleh nak diterima. Dilihatkan kepada mujalasah dia tu, dia berdamping dengan guru dia tu. Jadi hak ni kalau dalam perbahasan hadis-hadis, dari segi kita nak buat perbandingan antara perawi-perawi, dia adalah orang yang paling teguh dalam periwayatan hadis daripada seorang syekh. Asbatun nas fi Syu'bah. Mana anak murid Syu'bah yang paling kuat sekali. Jadi kalau setahu hak paling kuat ni tak ada riwayat, tiba-tiba ada ni hak ni. Tak, macam cerita dia kata dia ambil ilmu ni daripada Tok Putih Ajino. Ada seorang tu dia sebut, dia kata dia ambil ilmu ni daripada Tok Putih Ajino. Jadi kita duk jumpa dengan anak murid hak Ajino hak lain tak ada sebut. Hak lama guru. Tak, tiba-tiba dia atas ni dia koyak pula, ambil tengah malam pula. Dia tepek je, dia tepek. Dia ngaji ni hak ni sebenarnya. Tak. Lama yang ni. Ada saja ambil hak kena belaga angin, tak, ataupun dia salah dengar. Dia kira ni dia tekan nak hal ni. Tu guru ya. Pada satu je dia ambil. Jadi tafarud lagu tu tak boleh nak pakai. Itulah. Hal ni dalam masalah ni. Kalau tiba-tiba seorang guru tu berpendapat dengan agak pelik. Tak. Kita kena rujuk kepada anak murid hak mutamak lah, hak mutabar. Jangan hak tidak berapa itu ni. Tok guru pun tak kenal bil dah, sahabat dia dah. Tok guru sendiri pun tidak kenal. Itu ta'rif hadis munkar yang pertama. Ta'rif yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif bercanggah dengan perawi thiqah. Jadi disebutkan ma rawahu dhaif mukhalifan liman huwa aqwa minhu. Periwayatan perawi yang dhaif yang bercanggah dengan orang yang lebih kuat lagi.
Macam kalau dalam hadis tu perawi dhaif ini sebut 3, waktu sebut saja. Satu perkara aja. Waktu lebih kuat lagi hak ni, dia lemah, tiba-tiba dia bercanggah dalam meriwayatkan daripada seorang guru. Inilah ta'rif yang disebutkan dan diterima oleh Ibnu Hajar. Dalam ta'rif ini ada tambahan kepada ta'rif yang pertama, iaitu perjanggahan perawi dengan riwayat perawi thiqah. Mana hak ni dalam ta'rif yang kedua ni mengambil kira mukhalafah, percanggahan. Sebab masalah percanggahan ni, mukhalafah ni penting sebenarnya dalam menentukan kedudukan perawi tu ataupun kedudukan hadis tu. Dia moleknya hadis-hadis tu, moleknya hadis tu diriwayatkan oleh seorang perawi kadang-kadang serupa dengan rakan-rakan seguru dia hak lain. Jadi bila bercanggah tu, walaupun apa, dia orang ia kuat pun, tetapi dia bercanggah dengan orang lebih ramai lagi. Agak pelik tu. Hak lebih ramai, hak sikoh tu tak serupa dengan dia. Maknanya kita kena beri hukum, memberi apa, keputusan sebagai sahih itu kepada hak belah ramai riwayat. Jadi hak dia ni walaupun sikoh dikatakan sebagai ada waham, ataupun dalam istilah dia syaz. Ganjil dia dalam meriwayatkan tak serupa dengan orang-orang yang lain. Perbezaan di antara munkar dan syaz. Hadis syaz diriwayatkan oleh perawi makbul dalam keadaan bercanggah dengan perawi yang lebih utama daripadanya. Hadis munkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif bercanggah dengan perawi thiqah. Boleh nampak beza tu. Mana syaz riwayat perawi makbul, pada perawi yang diterima lah, mana perawi yang ditakdirkan oleh ulama. Bawah tu, yang dimaksudkan dengan perawi makbul di sini ialah merangkumi perawi hadis sahih dan hasan, yakni adil dan sempurna ketepatannya atau adil dan rendah ketepatannya. Lepas tu hadis munkar, hadis yang diriwayatkan oleh dhaif, mana dia sendiri dhaif dasar, tak bercanggah pula dengan perawi thiqah. Itu panggil hadis munkar. Hadis munkar. Dengan ini, kedua ta'rif ini mempunyai persamaan dari sudut percanggahan. Mana ada sifat percanggahan itu. Cuma berbeza dari segi perawi syaz adalah makbul, manakala perawi munkar adalah dhaif. Mana sifat perawi itu, sifat perawi tak serupa, tetapi sifat periwayatan serupa. Sifat periwayatan itu dalam riwayat dia tu ada percanggahan. Cuma dalam hadis munkar, perawi dhaif bercanggah dengan perawi thiqah. Syaz perawi thiqah makbul, dia bercanggah dengan hak lebih kuat lagi daripada dia. Syaz ni dia ada bab dia nanti. Surat 84. Kata Hafiz Ibnu Hajar, orang yang telah menyamakan kedua-duanya, sesungguhnya dia tidak memerhati dengan baik, kata dia. Maknanya ada beza lah. Sebab apa? Sebab setengah ulama ada kata munkar tu sama dengan syaz. Jadi ni siapa dia? Dia nak kata kepada Ibnu Salah. Sebab Ibnu Salah menyamakan antara hadis syaz dengan munkar dalam kitabnya Ulumul Hadis, halaman 80, di mana beliau menulis hadis munkar terbagi kepada dua mengikut yang kami sebutkan dalam perbahasan hadis syaz, kerana ia semakna dengan hadis munkar. Cuma sini kita kena faham bahawa syaz dan munkar ni ada perbezaan, sebab ini mengikut cara Hafiz Ibnu Hajar lah. Sebab dia dari segi buat pembahagian tu agak teliti, agak halus, lebih kepada logik.
Tetapi dalam istilah ulama dulu, hadis munkar ni dia mana hadis yang tidak dikenali, ada pada perawi-perawi yang kuat. Ada disebutkan hadis munkar ni mana hadis yang perawi yang siqah itu tersalah. Itu panggil hadis munkar. Mana kita kena faham istilah ni siapa dia sebut. Kalau ulama-ulama mutaqaddimi dulu, kalau kata hadis munkar tu hadis yang ada kesilapan dalam periwayatan oleh perawi siqah. Hadis munkar kalau mengikut istilah ulama-ulama dahulu macam Imam Ahmad, Imam Abu Daud, maksud dia hadis yang perawi siqah tersalah. Contoh mudah, kalau kita baca Abu Daud, hadis awal-awal lagi, iaitu hadis menyebut kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' wada'a khatamah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam bilik air, dia pecat cicing dia. Jadi kata Abu Daud, hadis ni hadis munkar. Sebab apa yang diketahui daripada Ibnu Jurayj, daripada Ziyad bin Sa'ad, daripada Zuhri, daripada Anas, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min warik summa alqahu. Nabi ada guna cici daripada emas punya Nabi tahu, tak bakar. Jadi tiba-tiba perawi dia ni, perawi dalam hadis Abu Daud tu, Hammam bin Yahya, meriwayatkan daripada Ibnu Jurayj, lain mata dia. Jadi tidak dikenali lagu tu hadis. Jadi munkar tu bukan kata diingkari, tidak. Munkar ni makna tidak dikenali. Isim nakirah lah kalau kita ngaji nahwu. Isim nakirah makna isim yang tidak dikenali, tak tertuju pada siapa-siapa. Kata-kata rajul, ikutlah mana-mana lelaki. Jadi maksud munkar di sini bukan amar ma'ruf nahi munkar, tak. Maksud munkar ni maksud munkar ni mana hadis yang perawi siqah ada tersalah, sehingga hadis tu tidak dikenali, ada di kalangan orang-orang yang kuat. Mana di sini orang yang siqah pun dia ada tersalah juga. Ada tersalah juga. Sebab itulah Ibnu Salah mengatakan bahawa hadis munkar dengan hadis syadz sama. Cuma Hafiz Ibn Hajar ni dia nak halus teliti. Mana kalau lari sikit, jadi hukum lagu ni. Kalau di sikit, panggil lagu ni pula. Kaedah dia tu agak mantik lah. Setengah ulama kata itu pengaruh ilmu mantik yang masuk dalam ilmu hadis. Contoh hadis munkar. Yang pertama, contoh hadis munkar mengikut ta'rif. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah daripada riwayat Abu Zukair, Yahya bin Muhammad bin Qais, daripada Hisham bin Urwah, daripada bapanya ini Urwah bin Az-Zubair, daripada Aisyah secara marfu', kulul balah bitamr fa inna bani adam idza akalahu ghadiba syaitan. Makanlah buah kurma mekar, pada apa yang masuk, mekar, dengan yang kering, dengan tamar lah. Kita tamar kurma serupa belaka, tapi dia lain-lain. Kalau kita rus beras padi lain tak. Tapi orang Arab rus belaka. Rus, mana beras pun rus, padi pun rus, nasi pun rus. Tak, kita beras padi nasi lain-lain. Kalau buat tamar belaka tak kira hok masak, hok kering, hok mekar, hok kuning.
Tamak semua. Padahal sama lain-lain kalau ikut dia kan. Balah ni maknanya dekat nak masuk. Dia balah, satu lagi rutak, satu lagi tamak. Mana makan dengan hak kering. Kerana apabila anak Adam memakannya, maka syaitan akan marah. Tak tahulah marah apa. Kata Nasa'i, ini hadis munkar. Abu Zukair berseorang yang meriwayatkannya. Dia seorang syekh yang soleh. Syekh yang soleh. Mana kalau ikut apa Baikuni kata tadi, ta'dil dia tu ta'dil yang tidak menerima tafarruq, rendah dah. Ta'dil dia tu syekh. Syekh soleh tu maknanya ahli ibadat. Muslim mengeluarkan hadisnya pada mutaba'ah. Imam Muslim mengeluarkan hadis itu pada bab mutaba'ah, mana dia mari hujung-hujung bab. Ini kita kena faham juga, iaitu cara Imam Muslim ni, hak hadis yang paling kuat dia letak mula-mula. Lepas tu hak ujung tu, sebelum masuk bab tu, biasanya perawi-perawi tu perawi yang rendah. Rendah ta'dil pada dia, ataupun perawi yang ada dipertikaikan juga. Jadi yang diambil kira dalam riwayat Muslim ni hak awal-awal bab. Hak awal-awal bab. Kalau hak ujung bab tu, kalau kita tengok dalam kitab Jarh wa Ta'dil tu, mesti kadang-kadang tu ada, walaupun tidak mesti, kadang-kadang ada perawi tu yang tidak apa kuat dipertikaikan. Takut-takut kita kata perawi ni ada dalam Muslim. Kita kena faham, dia duduk dalam kitab Sahih Muslim tu mana? Awal bab ke hujung bab? Kalau hujung bab tu, istilah ulama rawalahu Muslim fil mutaba'ah. Imam Muslim meriwayatkan untuk dia tu dalam bahagian mutaba'ah, hujung-hujung, sebagai sokongan, bukan hak asal. Itu kita kena faham. Faham walaupun kita kata ni perawi Muslim, macam contoh Ibnu Ishaq. Imam Muslim sebut dalam Sahih dia Ibnu Ishaq. Kita kena faham Imam Muslim riwayat hadis itu mana? Awal bab ke, pertengahan ke, hujung. Jadi ulama tengok hujung. Mana hujung tu bagi dia tidak kuat juga. Bukan kata jadi perawi utama, tidak. Jadi cara baca hadis Muslim pun dia kena tahu juga, ada manhaj masing-masing. Kadang-kadang dalam hadis Muslim pun ada sebut, dia nak sebut juga maklul, hadis tu hadis dia cacat, ada penyakit, cuma dia letak hujung. Hujung. Cumanya beliau tidak mencapai tahap perawian keseorangannya itu dalam periwayatan dapat diterima. Yang kedua, contoh munkar mengikut ta'rif kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalan Hubayb bin Habib Az-Zayyad daripada Abu Ishaq, daripada Aizar bin Huraid daripada Ibnu Abbas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, man aqama as-salah wa ata az-zakah wa hajja al-bait wa shama Ramadan wa qara ad-dhaif dakhala al-jannah. Sesiapa yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mengerjakan haji, berpuasa dan melayani tetamu, maka dia akan memasuki syurga. Kata Abu Hatim, dia seorang munkar kerana perawi thiqah yang lain meriwayatkannya daripada Abu Ishaq secara mauquf, dan inilah yang ma'ruf. Maknanya orang lain riwayat secara mauquf, tiba-tiba dia seorang riwayat secara marfu'. Mana dengan kata daripada Nabi. Mana orang lain sebut sebagai kata-kata sahabat. Mana kata-kata di sini kata-kata Ibnu Abbas. Cuma Abu Ishaq ni seorang saja yang kata hadis ni daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi. Orang lain kata daripada Ibnu Abbas sebagai kata-kata dia, tidak kata-kata Nabi. Secara mauquf tu maknanya berhenti kepada sahabat.
Yang ni kata-kata sahabat, bukan kata-kata Nabi. Kalau kata-kata Nabi tu panggil hadis marfu'. Hal ni kalau nak tengok panggil marfu' mauquf tu muka surat 112, 113. Boleh baca dululah. Kata Abu Hatim ni tak sama dengan Ibn Abi Hatim atas. Ibn Abi Hatim tu anak dia. Abu Hatim ni mana Ibn Abi Hatim tu anak dia tu ambil riwayat daripada ayah dia. Yang dia tu siapa? Yang dia tu Ramuka tu. Dia tu merujuk pada siapa dia? Hak ambil daripada Bisa tu Hubayy. Hubayy ialah seorang Ramuka. Abu Hatim tu dia panggil sama naik anak dengan ayah ni dalam ilmu ilal. Dia panggil ilal Abi Hatim, mengikut riwayat Ibnu Abi Hatim. Mana anak dia ni lah yang menukilkan kata-kata ayah dia. Sebab Abu Hatim dia banyak kritik hadis, kritik perawi. Kritikan tu diriwayatkan oleh anak dia telah susun kitab tu. Susun kitab ilal. Kedudukannya daripada dua ta'rif di atas dapat diketahui bahawa munkar termasuk dalam kategori hadis dhaif. Dan inilah yang ma'ruf. Maksud inilah yang ma'ruf tu hak diketahui lah sebagai sahih. Kedudukannya daripada dua ta'rif di atas dapat diketahui bahawa munkar termasuk dalam kategori hadis dhaif jiddan, sangat dhaif, kerana berdasarkan ta'rif pertama ia adalah periwayatan perawi dhaif yang melakukan kesilapan yang buruk atau sering lalai atau fasik. Mana tidak dhaif biasalah. Kalau kata dhaif biasa ni dia dipertikaikan dari segi hafalan dia. Tapi kalau banyak sangat kelemahan ingatan dia tu banyak tersalah dah, orang tahu kesilapan dia tu, maka dia jadi dhaif jiddan. Manakala menurut ta'rif kedua, munkar ialah periwayatan dhaif yang menyalahi, mana ada unsur mukhalafah, percanggahan, yang menyalahi riwayat perawi lain yang thiqah. Mana dia tu dhaif sekali dah, tak serupa pula dengan hak thiqah. Mana di situ dua masalah. Dia tu sendiri dhaif, yang kedua bersalah pula. Kedua-duanya mempunyai kedhaifan yang bersangatan, iaitu dhaif jiddan. Oleh kerana itu kita telah sebutkan ia berada selepas hadis matruk dari sudut sangat dhaif. Jadi dhaif jiddan. Biasanya dhaif jiddan ni dia tak boleh nak tampung dengan sanad yang lain. Kemudian al-ma'ruf. Al-ma'ruf ni sebut perbahasan ni belai-belai kita kata. Oleh kerana tak ada hadis munkar, hadis yang tidak dikenali, maka perlulah dibuat satu perbahasan sebagai ada kaitan juga dengan hadis munkar ataupun hadis matruk. Definisi dari segi bahasa ia adalah kata nama objek daripada arafa, iaitu mengenali. Dari segi istilah hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah yang menyanggahi riwayat perawi dhaif. Nombor 147 tu, hadis ma'ruf tidak disebutkan di sini sebagai salah satu daripada hadis mardud. Mana hadis ma'ruf ni bukan termasuk dalam pembahagian hadis-hadis tertolak, tidak. Tapi ia adalah ada kesesuaian dengan munkar tadi. Mana dia ni hadis ma'ruf ni hadis yang makbul lah, diterima.
Jadi dari segi istilah hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah yang menyanggahi riwayat perawi dhaif. Maknanya kalau ada hadis munkar, ya ada hadis ma'ruf. Maknanya hadis yang perawi dhaif bercanggah dengan orang lain. Dah. Jadi hak-hak orang lain tu mana hadis dia? Mana kita kata perawi dhaif menyalahi perawi yang thiqah. Ya, jadi hadis tu hadis munkar. Jadi perawi thiqah tu tadi, mana hadis dia? Kenapa kita nak panggil hadis dia? Maka hadis dia tu kita panggil hadis ma'ruf. Sebab apa? Sebab dalam keadaan dia meriwayatkan hadis dengan tepat lagu tu, tiba-tiba ada perawi dhaif dia tak suka. Jadi timbul nama istilah ni sebab melihatkan kepada adanya hadis munkar tadi. Dengan makna ini hadis ma'ruf ialah lawan kepada hadis munkar, atau dengan ungkapan yang lebih tepat lawan kepada hadis munkar mengikut definisi Hafiz Ibn Hajar. Contoh bagi hadis ma'ruf ialah hadis yang disebutkan. Hadis yang disebutkan pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua bagian munkar tetapi melalui jalan perawi-perawi thiqah, iaitu secara mauquf setakat Ibnu Abbas. Jadi hal itu dia disebut tadi. Apa kata Hatim, dia seorang munkar kerana perawi thiqah yang lain meriwayatkan daripada Abu Sa'id secara mauquf. Inilah yang ma'ruf. Maknanya hak Hubayb riwayat secara marfu' itu munkar. Hak ma'rufnya adalah mauquf. Kemudian hadis syadz. Definisi dari segi bahasa, syadz ialah kata nama pelaku daripada syadza, iaitu berseorangan. Syadz bermakna seseorang yang bersendirian daripada orang lain. Syadzat yasuzu syuzuz. Dari segi istilah pula hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul dalam keadaan bercanggah dengan perawi yang lebih utama daripadanya. Huraian ta'rif. Perawi makbul ialah perawi adil, tam ad-dhabt, yakni yang sempurna ketepatannya. Jadi memenuhi syarat hadis sahih lah. Dalam syarat hadis sahih tadi sebelum ni. Atau perawi adil yang kurang ketepatannya, khaffa dhabtuhu. Perawi yang lebih utama daripadanya ialah perawi yang lebih kuat dan utama kerana mempunyai kelebihan ketepatan atau lebih bilangan, atau mempunyai kelebihan sudut-sudut tarjih yang lain. Mana dia perawi biasa dah, tiba-tiba hadis dia tu tidak serupa dengan hak orang panggil imam. Orang panggil awsaqun nas, adbatun nas, muntaha fit tasabbut, su dalam kepastian dia lah, paling su muncul. Jadi perawi yang adil bercanggah dengan perawi yang lebih kuat daripada dia. Bagaimanapun ulama berbeza pendapat dalam mengemukakan definisi hadis syadz, tetapi inilah ta'rif yang dipilih oleh Hafiz Ibn Hajar. Dan beliau mengulas ta'rif inilah diakui berkenaan dengan istilah syadz. Mana pergi hak inilah. Di mana berlakunya syadz? Sebagaimana syadz berlaku pada sanad, begitu juga terdapat pada matan. Mana syadz ada pada sanad dan juga syadz pada matan. Yang ini percanggahan itu berlaku pada matan dan juga pada sanad.
Contoh syadz pada sanad ialah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah melalui jalan Ibnu Uyainah daripada Amr bin Dinar, daripada Ausajah, daripada Ibnu Abbas bahawa anna rajulan mata ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' waritha illa maulan lahu wa ataqah. Seorang lelaki telah meninggal dunia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak meninggalkan waris kecuali seorang hamba miliknya yang telah dibebaskan. Panggil maula, maula. Mana maula dia ni lah ia berhak menjadi pusaka je. Ibnu Jurayj menjadi mutabi' kepada Ibnu Uyainah. Ibnu Jurayj menjadi mutabi' kepada Ibnu Uyainah ni, maksud dia Ibnu Jurayj itu rakyat seguru Ibnu Uyainah lah. Mana selain daripada diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah, Ibnu Jurayj turut juga meriwayatkan hadis ni daripada Amr bin Dinar. Itu panggil istilah mutabi'. Tu riwayat juga daripada Amr bin Dinar. Mana rakyat seguru. Kena ingatlah istilah mutabi' lagu tu lah. Turut meriwayat. Turut meriwayat maknanya dia sebagai anak murid ataupun dia panggil sini menjadi mutabi' kepada Ibnu Uyainah, yakni dalam meriwayatkan daripada Amr bin Dinar. Mana Ibnu Jurayj anak murid juga kepada Amr bin Dinar selain daripada Ibnu Uyainah. Dan Ibnu Jurayj menjadi mutabi' kepada Ibnu Uyainah dan perawi lain dengan mewasalkan, menyambungkannya. Tetapi Hamad bin Zaid menyanggahinya dengan meriwayatkannya daripada Amr bin Dinar daripada Ausajah tanpa menyebut Ibnu Abbas. Mana di sini Amr bin Dinar dia ada anak murid dia Ibnu Jurayj, Ibnu Uyainah, dia ada beberapa orang lain lagi perawi yang meriwayatkan secara wasal. Maknanya riwayat daripada Ausajah daripada Ibnu Abbas daripada Nabi. Meriwayatkan daripada Ausajah daripada Ibnu Abbas. Tetapi Hamad bin Zaid seorang ni tak serupa. Walaupun dia anak murid Amr bin Dinar juga, tetapi dia meriwayatkan daripada Ausajah tanpa menyebut Ibnu Abbas. Mana Hamad bin Zaid ni orang kuat juga, tapi dalam bahasa Arab dia tak serupa dengan Ibnu Jurayj, tidak serupa dengan Ibnu Uyainah. Ini Sufyan Ibnu Uyainah. Ni orang kuat-kuat juga. Oleh kerana itu Abu Hatim mengatakan hadis yang mahfuz, yang terpelihara ialah hadis Ibnu Uyainah. Hamad bin Zaid adalah dari kalangan perawi yang adil dan kemah, sabar. Bagaimanapun Abu Hatim mentarjihkan riwayat perawi yang lebih ramai bilangan. Contoh syadz pada matan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dari hadis Abdul Wahid bin Ziyad daripada Al-A'mash daripada Abu Saleh daripada Abu Hurairah secara marfu'. Idza shalla ahadukumul fajra falyattaji' an yaminihi. Apabila salah seorang dari kamu telah sembahyang sunat subuh, hendaklah dia berbaring atas lambung kanannya. Menyangginglah. Kata Al-Baihaqi, Abdul Wahid telah menyanggahi perawi yang ramai dalam perkara ini. Sebenarnya mereka meriwayatkan hadis ini sebagai perbuatan Rasulullah SAW, bukan ucapannya. Di kalangan murid Al-A'mash, yakni Sulaiman bin Mihran, Abdul Wahid telah berseorangan meriwayatkan dengan lafaz ini. Maknanya hak ramai-ramai meriwayatkan hadis ini sebagai hadis fi'li. Mana hadis itu menyebut Nabi SAW bila selesai daripada semaya sunat fajar, sunat subuh, Nabi berbaring atas lambung kiri dia. Mana perawi, yakni
A'mash menukilkan sebagai perbuatan Nabi. Tiba-tiba Abdul Wahid ni meriwayatkan hadis ni dengan dia kata Nabi suruh. Hadis qauli, Nabi suruh. Padahal tu perbuatan Nabi, Nabi tidak suruh. Jadi dia apa? Salah faham, dia waham. Jadi dia mengatakan ini suruhan Nabi. Hak sebetulnya Al-A'mash yang di Sulaiman bin Mihran menukilkan perbuatan Nabi, sebut sebagai perbuatan Nabi. Tapi masalah nyangging ni lepas mai sunat subuh ni mengikut perbahasan ulama ada sebablah Nabi ni mana dia qiyamul lail malam tu panjang. Jadi sebelum nak mai subuh tu nyangginglah berehat sebentar. Tapi kalau kita bangun pukul 6 dah lepas mai sunat tu nak tidur pula tak ada pasal. Tidak menepati ruh hadis. Ruh hadis sebab lepas pada sembahyang sunat subuh tu Nabi SAW nak baca panjang pula. Jadi ada tujuan berbaring. Kalau orang pergi dengan zahir hadis ni, termasuk Imam Nawawi dan ramai lagi kata memang kenalah, tak kira orang tu qiyamul lail kalau tidak semalam tu disuruh juga. Tapi hak ni orang panggil sunat lagu ni sunat bukan benda sunat, benda ibah. Perbuatan Nabi ni termasuk dalam bab benda tuntutan manusia. Dia sebagai manusia, bukan tuntutan ibadat. Macam juga duduk istirahat. Ya, duduk bala duduk istirahat tu, nak bangun rakaat keempat tu, setengah ulama kata memang dituntut supaya duduk. Dalam mazhab Syafi'i, kalau mutakhir ini Syekh Albani apa semua, memang dia kata itu benda yang dituntut. Maknanya kalau duduk memang boleh pahala lah, sebab Nabi buat. Mana Nabi buat, mana benda tu dituntut juga. Tetapi orang lain kata tidak, itu melihatkan kepada keadaan. Mungkin nak bangun tu payah kan, Nabi ala kaum ujung tu. Jadi nak naik tu mestilah kena itu dulu tu, sakit lutut kau gapo kau, kena rehat sebentar. Jadi buat tu atas dasar tuntutan sebagai manusia lah. Macam-macam hal ni jugalah. Nyangging ni dah lepas sunat fajar tu bukan benda tu sendiri dituntut, tidak. Dia ada keadaan dia. Tapi kalau kita nak nyangging juga atas dasar Nabi pernah buat, lagilah. Tapi kita panggil jadi intibak suri lah, panggil intibak mana turut Nabi semata. Tapi kalau hak kita faham ni, Nabi buat ni ada maksud dia, ada kesesuaian dia bila Nabi buat ni. Kalau kita fikir hak tu, pak kita tak boleh buat, tak apa. Tak boleh pula nak kata kita ni tak ikut sunnah pula. Mana kita faham sebab Nabi buat gini-gini, jadi sebab tu tak ada pada kita, jadi tak perlulah kita nak buat. Bukan bermakna jadi kita tu tinggal hadis Nabi, tinggal sunnah Nabi, tidak. Kemudian Al-Mahfuz, oleh kerana ada hadis syadz, hak lawan pada syadz tu dipanggil mahfuz. Hadis yang berlawanan dengan syadz ialah mahfuz, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah dalam keadaan bercanggah dengan riwayat siqah. Contohnya adalah sama dengan contoh bahagian syadz tadi. Mana hadis yang mahfuznya, istilah mana kalau kita jumpa hak mahfuznya, hak terpelihara. Mana tak pandai orang lain nak canggah dengan dia lah, sebab dia ramah. Dia ramah. Mana Abdul Wahid tadi seorang, orang lain semua riwayat sebagai hadis fi'li, tiba-tiba dia meriwayatkan hadis ni sebagai hadis qauli. Mana tak pandai, maknanya orang lain canggah dengan dia pun tak terima, tertolak.
Sebab apa? Sebab ramai lagi ia meriwayatkan sebagai hadis fi'li. Hukum hadis syadz dan mahfuz, sebagaimana diketahui, syadz adalah hadis yang ditolak, manakala hadis mahfuz adalah hadis makbul. Jadi tertolak tu sebab apa? Sebab ada mukhalafah tu. Ada mukhalafah. Mana tidak mungkin seorang guru tu dia meriwayatkan dengan bertetanya. Tak. Jadi hak rajihnya, hak kuatnya, hak bilangnya hak ramai lah. Waktu yang ditarjihkan. Lepas tu nota 153 tu hak lafaz, hak lebih tepat je lah. Dalam Abu Daud tu lagu mana, idza shalla ahadukum ar-rak'atain qabla subhi falyattaji' ala yaminih. Qabla subhi, sebelum semaya subuh. Bukan sebelum waktu subuh dah, sebelum fardu subuh. Idza shalla ahadukum, dalam Tirmizi, idza shalla ahadukum rak'atil fajr falyattaji' ala yaminih. Mana kalau tengok semata-mata dalam hadis kitab asal ni, fajar tu tak terlihat mana. Jadi lafaz sebenarnya dalam Abu Daud dengan Tirmizi tidak seperti yang tersebut. Sebab itulah kita mari bawah tu lebih tepat lagi. Kemudian hadis mu'allal berarti situlah. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema biasa kita pergi sekolah bulan 12 kita buat daurah lah. Jadi tahun lepas kita buat daurah fikbah tak boleh buat ada rota dan sebagainya. Jadi bulan 12 itu kita pergi sekolah akhir tahun ni kita bercadang nak buat daurah jugalah. Dan cadangannya adalah usul bid'ah, iaitu berkenaan dengan bagaimana untuk mengenali bid'ah dan juga bagaimana kita menghukumkan sesuatu perkara itu adalah bid'ah. Jadi itu adalah perancangan mungkin Ustaz Ani boleh cerita sikit je daripada kitab Gapur dia satu pengarang dan sebagainya telah diterjemah oleh Ustaz Ali kan? Dan ada beberapa usul tarikh komponen. Tarikh tak cukup komponen lagi, tapi kita akan buat dalam bulan 12 lah cadangan insyaAllah. Tempat untuk sama lagi mungkin Ustaz Ali boleh cerita sikit ya. Mana berkenaan dengan usul bid'ah. Kitab Gapur dia. Siapa dia pengarang dia? Satu Gapur dia. Berkenaan dengan usul bid'ah ni, iaitu usul-usul kita nak menghukum satu amalan itu bid'ah ke tidak. Jadi kadang-kadang ni kita ni terlajuk. Kalau tidak bid'ah kita kata bid'ah. Hak kata bid'ah dah kita kata tak bid'ah lagi. Jadi satu pihak kurang cuma dalam menghukum bid'ah, satu pihak terlebih. Jadi tak sih. Jadi kita nak menilai satu benda tu pakai bid'ah ataupun tidak bid'ah, dia ada kaedah dia. Lepas tu bid'ah tu sendiri gapo? Istilah dia, maksud dia. Hak kata bid'ah hakikiyah, bid'ah idhafiyah, orang panggil ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, dalalah. Gapo sebenarnya. Jadi ada kekeliruan ya. Jadi perbahasan tentang bid'ah ni kalau secara tersusun kitab Syatibi lah, Al-I'tisam. Lepas tu dalam kitab Ibn Taymiyah berselerok juga. Lepas tu di kalangan mutaakhir ini anda banyak merujuk kitab Usul Sunnah li Radhi'il Bid'ah, Syekh Muhammad Tahir Panjpiri, ulama di Suwa di Pakistan. Dia ada tulis 20 usul. Jadi anak banyak berpandukan pada itulah. Dia pun sebenarnya merujuk kepada Syatibi juga. Syatibi kadang dia petik ulama-ulama lain
Tetapi berkenaan dengan bid'ah ni memang ada kitab dia lah. Suyuti sendiri pun ada. Kalau sebelum tu Abu Syamah ni tok guru pada Imam Nawawi tadi, silap. Dia ada juga kitab berkenaan dengan kaedah-kaedah bid'ah. Ibnul Hajj Ibnul Hajj Al-Ambali pun ada juga. Kemudian ni kohar banyak lah. Jadi dia ada usul dia tu. Usul tu bergantung kepada boleh kita bila. Setengah ulama tu dia bila sampai 10, bila sampai 20, kadang-kadang dia ada tindih masuk ke apa semua. Tapi untuk menilai sesuatu benda tu sebagai bid'ah ataupun tidak bid'ah, kita kena ada kaedah dia. Tak sampai jadi semua ni bid'ah belaka. Tidak juga. Ataupun tak ada semua hasanah belaka. Dia anjurkan buat. Sehingga bid'ah tu sendiri, kalau kata bid'ah betul-betul jelas sesat, tu baru panggil bid'ah. Kalau lagu tu banyaklah hak kita bercanggah dengan sunnah atau sih. Sebab apa? Sebab kalau dia ada bid'ah, berarti satu sunnah itulah terhapus. Mati sunnah. Satu bid'ah hidup, maka mati sunnah. Lepas tu gitulah. Lepas tu anak pun ada tulis lah, tapi tidak siap, lama dah pegang. Benda ada dah lama. Mungkin guna itulah sebagai nota. InsyaAllah pada bulan 12 tu tengok.